baru umur 25. Relax lah, umur 35 tahun nanti barulah start melabur. Kalau mati dulu macam mana? Tak dapat nak enjoy duit sendiri. Simpan pun belum tentu dapat hidup sampai umur 60 tahun. Ini antara ayat-ayat Gen Z untuk sedapkan hati. Bukan setakat Gen Z, umur 30 ke 40-an pun masih ada mindset yang sama. Dalam kewangan ini, elemen yang paling susah nak develop adalah tabiat melabur. Ramai orang rasa melabur ni bila dah ada duit yang banyak, ataupun bila dah besar sikit, ataupun bila dah pandai. Sebenarnya melabur ini, rahsia pelaburan ini adalah lagi awal anda mula, lagi besar impaknya kepada pelaburan anda. Kenapa lagi cepat lagi bagus? Sebab compounding effect. In fact, Albert Einstein cakap compounding effect is the eighth wonder of the world. So bagi mereka yang tahu dan merebut peluang compounding effect ini, anda insyaAllah akan berjaya dalam kewangan anda. Stay sampai habis video ini untuk saya buktikan kepada anda kenapa melabur awal memang sangat-sangat powerful. Rather than saya bagi tahu kepada anda ataupun bercakap kenapa melabur awal ni bagus, apa kata kalau saya kongsikan kepada anda real numbers supaya anda dapat lihat sendiri impact apabila anda melabur pada usia yang muda. Sebelum tu saya just nak kongsikan kepada anda satu situasi lah. So ada dua orang. Seorang namanya Ahmad. Seorang lagi namanya Daniel. So Ahmad dan Daniel adalah dua kawan yang sangat baik. Mereka berkawan sejak di bangku universiti lagi. Dan mereka pun graduate pada usia yang sama, iaitu usia 25 tahun. So Ahmad umur 25 tahun, Daniel umur 25 tahun. Bila sebaik saja Ahmad dapat kerja, dia terus menabung. At least lah, simpan duit. Tak banyak pun, RM100 sebulan daripada gaji yang Ahmad dapat. Daniel pula, dia seorang yang nak enjoy life. Okay? So umur 25, buat apa nak simpan, right? Enjoy lah dulu hidup, baru dapat gaji. So Daniel cakap ke Ahmad, aku tak nak simpan duit dulu. Aku nak enjoy life dulu. Fine. So Ahmad setiap tahun pada usia 25 tahun sampai usia 35 tahun, selama 10 tahun, Ahmad tanpa gagal setiap bulan simpan RM100. Dalam setahun RM1,200, betul? Dalam 10 tahun maksudnya Ahmad jumlah simpanan RM12,000. Daniel pula umur 25 tahun, 26, 27, masih lagi enjoy hidup sampai usia 35 tahun. Time tu komitmen dah besar, dah kahwin, dah ada anak, kan? Mula dah risau tentang masa depan. So Daniel pun tanya Ahmad, macam mana bagi nasihat sikit. And Ahmad cakap, senang je, you just simpan RM100 setiap bulan. And biar je pelaburan you compound. So Daniel ni barulah sedar, kan, dah menyesal, baru sedar. So Daniel mula menabung pada usia 35 tahun. Tapi Ahmad ni umur 35 tahun dah tak melabur dah. Dia dah malas nak melabur, dia pula nak enjoy life. Basically kalau nak disimpulkan, Ahmad dia sabar dulu, dia susah-susah dahulu, and then dia enjoy kehidupan selepas 10 tahun. Daniel pula dia enjoy dulu. Dia enjoy dulu, pada usia 35 tahun dia baru nak menabung. Ahmad mula menyimpan pada usia 25 tahun selama 10 tahun sahaja, RM100 sebulan. Sedangkan Daniel pula mula menabung, menyimpan pada usia 35 tahun sampai umur 60 tahun non-stop. Maksudnya Daniel simpan selama 25 tahun RM100, 15 tahun lebih banyak daripada Ahmad. Persoalan kepada anda semua. Pada usia 60 tahun, siapa yang mempunyai duit yang lebih banyak? Ahmad yang mula awal tapi sekejap saja, ataupun Daniel yang mula lambat tapi jangka masa yang panjang? Nak tahu? Jom kita tengok calculation. Okay? So sekarang ni saya tunjukkan kepada anda. Current age 25 tahun. Betul? Ahmad dengan Daniel. Amount saved annually, mereka simpan RM100 sebulan bersamaan dengan RM1,200 setahun. Number of years between now and later, maksudnya mereka yang Ahmad lah. Ahmad simpan selama 10 tahun pada usia 25 sampai umur 35.
Number of years from letter to the finish line, ini pula untuk Daniel, 25 tahun. Pada usia 35 sampai umur 60 tahun. Real rate of investment return, saya ambil 8% return. Okay, kenapa saya ambil 8%? Sebab 8% is a logical amount or logical return you can get jika anda melabur dalam pelaburan unit trust. So, anda lihat, ini datanya. Okay, so kita lihat save from age 25 to 35, iaitu Ahmad. Save from age 35 to 60, iaitu Daniel. So, kalau anda lihat, pada usia 25 tahun, total saving 1,200. Umur 26, jadi 2,496. Kenapa ada RM96 ni? Sebab dia return daripada 1,200 kali 8% dapat RM96. So, dia compound, betul? And then, pada usia 27, 3,896. Sedangkan Daniel, 0,0,0,0,0 sampailah usia 36. So, pada usia 36 tahun, Ahmad dah ada RM21,574. Sedangkan Daniel baru nak mula menabung. Baru ada 1,200. Okay. Tapi, Ahmad dah stop dah. Maksudnya dia dah tak tambah, dia tak top up dah. Dia stop sampai usia 35 tahun sahaja. Lepas tu dia relax. Orang kata apa? Dia senang-senang kemudian. So, anda lihat umur 37, 38, 39 sampai umur 45 tahun. Kan? Sorry, sampai umur 46 tahun. Daniel baru dapat jumlah yang Ahmad dapat pada usia 35 tahun. Betul? Sedangkan Ahmad dah ada 46,577. Hanya compounding. Tanpa perlu top up dah. Okay, tak apa. Sebab Daniel baru start, tak apa, kan? Dia nak beat tau. Daniel ni dia nak lawan Ahmad. So dia kata tak apa, you stop kat after 10 years, I don't want to stop. Saya akan continue lagi. Dia continue bayar. So dia continue bayar 1,200, 1,200, 1,200. Kita lihat apa jadi bila usia 60 tahun, bila mereka nak bersara. Ahmad punya duit, walaupun dia hanya melabur RM100 sebulan selama 10 tahun sahaja, lepas tu stop pada usia 35 tahun, dah tak melabur apa-apa, Ahmad berjaya dapat RM136,805 pada usia 60 tahun. Sedangkan Daniel yang melabur non-stop pada usia 35 sampai bersara umur 60 tahun, hanya ada RM87,731 sahaja. Kesimpulannya, kalau anda lihat kat sini, okay, Ahmad ada RM136,000 pada usia 60 walaupun hanya menyimpan RM12,000 sahaja dalam masa 10 tahun. Sedangkan Daniel hanya ada RM87,000 walaupun dah melabur RM30,000. Total pelaburan RM30,000 dalam masa 25 tahun. Kenapa? Ada satu je jawapan. Jawapannya, Ahmad melabur 10 tahun lagi awal daripada Daniel. Itu sahaja. Sebab itu saya cakap pelaburan ini, rahsia dalam pelaburan adalah melabur pada usia muda. In fact, there's a saying. Okay? The best time to invest is 10 years ago. The second best time to invest is now. Kesimpulannya, anda nak jadi Ahmad ataupun Daniel? Jadilah seperti Ahmad yang mana melabur awal, janganlah jadi macam Daniel yang melengah-lengahkan masa. Dan seperti yang anda lihat kepada contoh yang saya berikan, return adalah 8%. So mungkin anda akan tertanya-tanya, macam mana nak melabur kat tempat yang boleh memberi pulangan 8%? Seperti apa yang saya dah bagi tahu, ada instrumen pelaburan yang boleh memberi pulangan 8 ke 12% setahun. Pelaburannya ialah pelaburan unit trust. Tetapi ramai dalam kalangan masyarakat tak tahu apa itu pelaburan unit trust dan biasanya melabur pelaburan unit trust melalui ejen. Good news! Zaman sekarang ni anda dah pun boleh melabur dalam pelaburan unit trust dengan sendirinya tanpa bantuan sesiapa. And good news lagi, saya ada buat kelas khas, kelas pelaburan unit trust. Bagaimana anda boleh melabur dalam pelaburan unit trust dengan cara yang menguntungkan tanpa bantuan sesiapa. Berminat? Klik link dalam ruangan description. That's all from me. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.